Nak grow business, duit bukan untuk simpan. Ramai orang ingat nak grow business terus terfikir nak simpan duit. Tapi realiti, nak grow business, duit kena labur semula. Dengan strategi, so yang duit pertama tu patut pergi kat mana. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Nombor 1, sistem. Kalau korang asyik buat sendiri, korang akan cepat penat. Guna tools atau sistem bantu automate kerja. Itu pelaburan, bukan pembaziran. Nombor 2, aliran prospek. Tanpa prospek, bisnes tak bergerak. Jadi labur untuk tarik audien, sama ada add content ataupun networking. Nombor 3, ilmu. Bukan semua benda korang kena tahu, tapi benda yang penting korang kena cukup. Nombor 4, upgrade diri. Confident, komunikasi, mindset. Benda ni semua ada nilai. Kalau kau sendiri tak mahal, bisnes pun susah nak naik. Kesimpulannya, kalau korang sayang sangat nak labur untuk bisnes sendiri, bisnes pun tak akan sayang korang. Nak tahu sistem apa yang jenis boleh bimbing, boleh capai untuk income konsisten? Cepat komen nak di ruang komen atau pergi profile Dennis, klik link like join Dennis atau get offer, masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.